macam mana kita nak check kita punya camber tayar ni okey ke tak okey kan. Jadi kita boleh buat sendiri je kat rumah untuk check dia. Okey. First kali korang kena ada dia punya ni lah penimbang dia. Okey, saya letak dekat link untuk korang tengok kau nak beli. Alright. Okey. Dan ada juga yang bertanya macam mana nak set untuk check ni, kita kena setting dululah benda ni. Okey. Penimbang ni. Okey. Penimbang camber ni korang tengok macam ni. Dia ada air tu, nampak? Air ni lah yang akan menunjukkan bahawa tayar kita tu berada dalam keadaan baik ataupun tak dia punya camber dia tu. Balik. Okey, macam ni. Okey. First kali dia ada dua bahagian. Satu yang ni dia boleh laras, dan yang ni dia punya body dia lah. Okey. Okey, kalau kita tengok ni ke bawah